Assalamualaikum, hai semua. Selamat kembali ke saluran saya. Sorry lah sebab lama sikit baru nak upload video. Kami sekarang dekat Kansas City Airport, Missouri. Kami baru sampai daripada Seattle sebab kami balik kampung Yusof sebab nenek dia sakit, jatuh sakit. So trip ni macam emergency jugalah. Vlog ni bukan untuk vacation punya vlog ya. Saya saja nak vlog saya punya travel dengan Hakim, dengan Yusof. Kami bertiga je balik. Ya, yeah, Hakim. Hakim dah bangun. Kita dah check in. So kita dah boleh masuk. Makan snack je Hakim. Snack wajib untuk kanak-kanak Riau macam ni sebab tengah sembahyang. Nak lagi? Kita isi water dulu. Free water. Nak travel kena bawa botol kosong. Lepas security mesti ada water, so kita boleh refill. Hakim pun ada water dia. Hakim pun ada cup dia kan. Nak minum. You can go home in a minute, bud. Grabbing some dinner. Hachiko. Hakim. Mau makan apa? M&M's? M&M's? Yeah. Hakim's first flight. Yeah. Hey, Hakim. Suka tak tu? I don't know. Like that's just the kind of sensitive. Hakim, kita tengok apa ni? Like I would want to do too. Hakim tengok apa? Aeroplane. Aeroplane. Tak ada perasaan. Tak faham ya? Midnight, disebabkan time difference kita orang sampai midnight. Time kat Seattle pukul 10 sampai 12 malam. Hakim first time in the bus. Shadow bus, you smiling. Bus. Alhamdulillah kami dah sampai Kansas City, Missouri. Welcome home. Shuttle bus nak pergi rental car, nak pergi ambil kereta sewa. Lepas tu kita nak pergi rumah bapa mertua saya 2 jam dari sini. Ya, nanti suka naik bus. Hai, kami dah sampai Kansas City Airport. So sekarang dah midnight sebab time difference is 2 hours. So Seattle time baru pukul 10, tapi kami kat Kansas City, Missouri dah pukul 12.30 malam. Hakim. Eti? Apa penat ya? So ni luggage kami. Sekarang tengah tunggu kereta sewa. Sekarang cuaca dalam 1 ke 0 darjah Celsius. Tapi tak ada salji lah, ada cahaya semua. So rental car punya office dah tutup. Diorang tutup terus. Sekarang dah after midnight. Kami tak ada kereta.
And kita orang call dia punya customer service pun dah tutup. Dia orang suruh call balik business hours. What the? Kami kena scam dengan rental car Hertz. Hertz is a scammer. So because of the delay tadi kot, flight kita orang delay. Sepatutnya flight kita orang sampai pukul 11.30 malam waktu Missouri. Tapi flight tu delay dalam setengah jam. So kami sampai dah after midnight. Apa kita nak buat ni Hakim? Tu Pak Ustaz sekarang tengah tanya rental car yang lain pula. Asyik baik kita bayar insurance kan dalam package tu. Flight dengan rental car sekali, satu package lah, return semua dengan insurance sekali. So kita nak boleh complain lah kot lepas ni. Apa ni company kereta sewa macam ni, tak boleh tunggu. Ada lagi seorang passenger pun nasib yang sama macam kami. So takkanlah tak boleh tunggu dua customers kot. Diorang mesti boleh tahu kan kalau flight delay ke apa kan, sebab semua dalam package. Chop ayam betul. Tengok Pak Usop dah berang dah, dah marah lah tu. Kena scam. Hertz is a scammer. You wanna go drive? We got a call from them, Yeah. so we gotta We're get. lucky there was somebody even there. He said they've been closed for like 2 hours. What? Yeah, do you want to grab your seat? Okay, we got. Kita dapat kereta daripada Avis. So inilah kereta kita for a week. Hey Dada. So kita orang tadi check in dia punya car seat, dia punya stroller ni. Yang ni carry on saja. So Alhamdulillah dapat juga kereta sebab kita nak kena drive 2 jam. InsyaAllah. So kita orang bertuah dapat juga kereta ni daripada Avis tu sebab dia orang nak tengok return flight. Sebab ada customer lain, dia orang tak dapat tau kereta sewa, dia orang terkandas kat airport tu. Sebab dia orang tak ada return flight. So kita bertuah lah, Alhamdulillah. InsyaAllah. Okay, jom. Kansas City at night. Inilah center town. Beep, 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 beep. I can't afford it. The creams, the waxes, the lotions, I don't have the money. Fucking... Sambungan cerita kami yang terkandas dekat airport tu, yang kena scam dengan kereta sewa, scam dengan rental car. So kami sekarang kat rumah Bapa Yusof ataupun rumah mentua saya dekat rumah bapa mentua saya dekat Center Town, Missouri. So kami kat sini dah 2 malam. So hari ni kami akan leaving the town, nak pergi Kirksville kan. Dalam 2 jam dari sini kan, 2 hours. So kami just hang out dekat rumah bapa mentua saya 2 malam kat sini. Lepas tu hari ni cuaca panas. Kalau panas tiba-tiba jadi 18 darjah Celsius. Cuaca kat sini lagi agak apa, pelik lah. Tapi Alhamdulillah best je, tak payah pakai baju tebal-tebal kan. So kat belakang saya ni ialah taxidermy ataupun kepala rusa yang dah diawet. Kepala rusa ni Yusof yang tembak dulu masa dia kecil-kecil. Dia orang pergi memburu. Dia orang pergi memburu. So ni lah orang cakap trofi orang panggil ni taxidermy. Taxidermy ni ialah apa, kepala-kepala haiwan yang dia orang dah buru. Lepas tu dia orang buat, dia orang awetkan, dia orang skin kulit tu, dia orang awetkan dan dia orang gantung buat perhiasan kat rumah. Cantik kan? Saya suka ni. Hakim makan apple. Hakim baru bangun. So kami breakfast makan pisang dengan apple. Lepas tu kita nak hit the road. Hey, how old were you when you took this deer down?
I was probably like 14. 14? Yeah. Inilah dia, the hunter. Keluarga keluarga sebelah your dad, hunter's family, right? Like the hunters, dia orang memburu dekat Missouri ni. Do they still do it? Yeah. Dia orang memburu when? In the summer? No, like in the fall. The fall, winter. Yeah. Because in the summer there's like young animals, right? Turkey? Kami ada ayam. Chickens don't have anything to do with it. Okay, I know nothing about hunting, so... Yeah, but like, because they give birth in the spring, right? And so there's young animals with them in the spring and summer. And so you let them get older so that they can be on their own before you go out and hunt. Right? Like you don't do it during like breeding season and things like that. Right? Kat sini hunting is common. Macam kita dulu-dulu, saya duduk kat Kuantan, where I was born. People went hunting. Ni guns dia. Tengok. Koleksi senapang memburu. These are all for hunting, right? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 senapang. 5 senapang. So ni common lah dekat rumah orang sini. Senapang tu diorang display je. Ni pun tak kunci. It's not locked at all. It's like common. People have like their guns displayed. Macam itulah ceritanya. Yang tu kecil-kecil tu comel kan? What's his name? Dead. Dead. Was dinner. No, it was dinner. Poor baby. Okay, He kami... wasn't a baby. Poor guy. So kami nak siap-siap and hit the road. For your information, Nenek Yusuf adalah, yang sakit tu adalah Nenek Yusuf sebelah mak dia. Dia kena pneumonia dan COVID. So sekarang ni tak tahulah macam mana kami nak visit dia. Maybe Yusuf seorang je kot boleh visit dia sebab dia ada COVID kan. So kita tak tahu macam mana. Kita tengok insyaAllah. Come. Tengok tu cuaca cantik. Jom. Okay, nak pergi belakang ni. Jom kita pergi belakang rumah. Ya, come here. Ya, nak pergi mana? Jom. Sukanya dia. Where are you going? Huh? Where are you going? Oh, basah lah. Lupa pakai kasut. Where are you going? Cantik tak pokok-pokok mampus ni? Pokok-pokok mati ni waktu winter nampak cantik. Uh-oh. Train. Choo-choo. Choo-choo. Yeah. Yeah. You want coffee? Yeah. Happy New Year. Happy New Year, guys. What's that? Yeah. You're gonna be famous in Malaysia now. Famous in Malaysia. Ding, 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 ding. Hakim, train. Choo, choo. Scared.
Hey, why you scared? The next one will be, is probably what was. Why you scared? Yeah. Huh? You're leaving Dada and Papa. Nak pergi mana, Hakim? Hey, let's go back. Let's go back. Let's go explore. Oh, look at that. Tupai, tupai. Oh, panjat-panjat ya. Hey, where are you going? Cantiknya tempat ni in the winter. Ni first time sis datang sini in the winter. Selalu datang sama je. Taklah selalu 2 kali je. Ni kali ketiga kita datang waktu winter. Oh, sedih. Kena tinggalkan Papa Brad. Papa Brad tu dia punya grandpa. Brad, my father-in-law. Are you sad? No. Awak sedih? Sad about what? Oh, leaving your dad? Sekarang kita nak pergi Kirksville, tapi on the way nak pergi Kirksville tu kami nak singgah dekat Columbia. Columbia ni dia punya big town lah, big city. Big city tu. Not big city. Not big Big city. town. Big town, big town. So tempat ni cantik gila sebab tempat ni countryside. So saya suka tengok padang, pokok-pokok ni cantik gila, lembu. Kita kan orang kampung, kita suka duduk kampung. Kampung means village or countryside. So kami akan singgah lunch dekat Columbia. Nak cari some halal food. Lepas tu kita orang akan pergi rumah Makcik Yusof di Kirksville. Makcik Yusof belah bapa dia. Oh, is that your dad's younger sister? Or Yes. Ya, adik kepada bapa dia. So makcik dia lah. Sebab nenek Sandra, Grandma Sandra, nenek dia belah bapa. Grandma Sandra pun sebenarnya sakit juga. Dia patah tangan masa birthday dia. Dia jatuh patah tangan. So dia duduk rumah anak dia, iaitu Makcik Yusof. Saya tak pernah pergi lagi. So jom kita tengok apa dia orang ada. They live in the countryside? In the farm? Yes. Oh, dia orang tinggal dalam ladang ya? Excited. Kita nak tengok countryside dia. Hakim, nak tengok lembu tak? Jom kita tengok tempat ni. Cantik gila. I don't care if I die here. It's so beautiful. I get buried here and you come visit me. So now kita orang dekat Marion. Just nak tengok sungai. Sungai dia dah mengering. Oh, ni melted snow semua ni. Ingatkan buih-buih tadi. I forgot it's winter. It's like melted ice, melted snow. No, don't go too close. No, no, no. Ice, sejuk. Oh, this is Missouri River, you all. This is one of the longest rivers in the world. Oh, ni adalah salah satu sungai terpanjang di dunia. Missouri River. So it was frozen. Dia beku sebenarnya. Apa ni? Sungai ni. So dia dah cair. Sebab tu dia low. Sebab tu dia cetek. Oh, it can get
up to here. Oh yeah, no. I mean, Oh. I've seen it where the whole parking lot up there is flooded. Oh, okay. So dia dah surut sikit sebab dia beku kan musim winter. So tengok tu, besar tau. Saya pernah datang sini waktu summer. Deras air dia. I mean, usually, well, you can see up here where you can see where it normally is. Ya. Ya, kat situ kan. Air, paras air tu kita boleh tengok lah kalau normal punya paras air kan sampai situ. So ni dah semua salji cair. I think it's already come up some. Cuaca panas kat sini 12 darjah Celsius. So kita orang pakai baju biasa je, tak sejuk pun. Let's go. Jom. We're gonna hit the road. Oh, no. Situ licin. Itu dah. Jom. Come on, bud. Come on. Okay, kita dah sampai Colombia. Kita nak makan. Are they close? The door's open. So. Oh, okay. Kalau kat kedai Arab, mesti kita nak order. Typical drink kita kat kedai Arab ialah Vimto. Sedap. Okay. Oh, order dah sampai. Sate kambing dengan nasi dengan grape leaves. What do you call this again? Doma. Paksa makan kebab. Okay, nak nasi tak? Kesian dia, muka dia jatuh. Selamat pagi dari Crooksville, Missouri. Kita orang dekat countryside. Rumah Makcik Yusof. Cantiknya tempat ni.